Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So apa khabar semua? Hari ni aku kembali ke stream fishing setelah minggu lepas aku pun tak ada nak buat video. So ada konten sebab air sungai cuaca pun tak apa yang cantik. So hari ni aku turun balik ke stream fishing. Tempat yang aku turun ni macam dilanda palayo yang sangat dahsyat. Okay, semua terasa bentuk muka bumi semua banyak berubah lah ya. Sungai-sungai semua. So ini aku berdua dengan Mai. Member aku seorang kita jadi turun. Jadi kita akan terus set up dan kita bermancing lah. Kita banyak sebab hari ni dah lembat ni. Kita dekat 10 lebih. So let's go. Jom kita mancing. Alright. Oh, tapi manusia masih membuang sampah di tempat yang tak sepatutnya. Nak healing korang masuk hutan, tapi korang tinggalkan benda-benda yang macam ni. So aku pun tak tahu cakap macam mana. Salah. Xenon 1000S. Okay. So kita tengok macam mana. Memang sedap lah casting. Memang ringan, compact, memang padu. So jom kita mancing. So aduh. Alhamdulillah. Man. Aduh. Oh, ada rekod. Mantap lah. Okay. Fighter. Mantap. Kita tak bawa bag, so kita release for the future. Okay, for the fight. Okay. Tak, bye-bye. Baik, padu. Oh, top water memang padu. Dia strike terus tekan masuk nayo memang badak lah, memang mantap lah. Sebab dia tak takut kat batu. Okay, so kita teruskan sikit lagi. Let's go, jom.
dah set dah. Tapi lucu, tak ada rezeki lah. Tapi sabar kita try saya tengok macam mana. Okay, let's go, jom. Lawa dia warna dia. Oh, mantap. Aduh. Lawa color. Mina 2, copper. Mantap. Yeah. Cover dia dulu. Okay, dia recover dulu. Nanti dia okey lah. Oh, dah mantap. Hari ni memang agak mencabar juga. Kiranya ni dah separuh jalan. Aku baru nak strike 2 ekor. Okay? Itu pun memang nasib lah. Mula tadi nak water yang second strike ni dia ambil spinner works. Jadi works daripada warna copper size 2. Okay, kita turunkan sikit lagi. Let's go. Jom. Okay. Menyasar. Banyak kali lucu. Waduh, akhirnya. Okay, so kita nak, biasa kalau kita macam tengah ni, kita akan aim satu kolam ni lah. Biasa kita akan buat 2 ke 3 cast. Kalau tak ada, kita akan terus gerak. First cast tu penting. Okay, so let's go, jom kita cast. Separuh jalan aku punya net mau patah pula. Aduh, macam mana buat konten ni. So tapi tak apa, kalau ada strike lang aku record lah macam mana mana. So let's go, kita macam ni. Alamak, nanya. Okay.
Video aku cukup sampai takat ni. Alhamdulillah ada juga strike. Aku dapat dalam 2 ekor, main strike 2-3 ekor juga. Half game tadi aku punya night mount patah dan aku tak dapat nak hasilkan video. Tapi lepas tu pun aku tak ada strike lah. Strike pun aku ada strike tapi kecil-kecil. So pasal video aku cukup sampai dekat ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. See you next content. Assalamualaikum. Bye bye.